sebenarnya kalau nak cerita pasal Harley ni memang tak habis lah kan. Lah kan. Especially bila kau bukan saja ride motor ni, bukan saja into the lifestyle motor ni, tapi kau nak kena create based on customer punya needs lah. Betul? Ya. Dia kena respect dia orang punya idea, decision dia orang, apa dia orang punya direction. Kalau nak tahu lagi lebih lanjut, John Kita simpan dululah. simpan dulu lah. Next. Tahu lebih lanjut, orang-orang tahu apa sebenarnya Zeus punya kelebihan, kenapa orang boleh datang kat sini. Bila korang ada Harley macam mana pun, first kali korang kena ingat Zeus Garage. Korang tunggu nanti. Nantilah. Nantilah. Kita bagi baik punya details. Baik punya, okay? Alright. 1 minute later. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Okay, semua. welcome to my Raskai channel. So yang baru tengok ni jangan lupa subscribe, like dan tekan lonceng lagi. So hari ni kita bersama dua otai seorang otai Pang, seorang lagi kita punya otai macam biasalah Harley. Cip, jalankan tugas kita bogel dia Cip hari ni Cip. Tapi sebelum tu aku dah bogelkan dia plate jamming tadi. Barai. Kan 2 jam barai bro. Kita orang main lagu-lagu old school kan. Adalah sikit kan, kau ada bagi sikit kan. Yang bestnya kita orang main tadi lagu apa? Motley Crue, Misfit. Lagu-lagu lama. Zaman-zaman Faster Pussycat, Cinderella, The Rat. Tu kan, Scorpion. Semua old school lah sama main kita orang kan. So anyway, thank you lah Raskai dan jemput. Thank you Raskai. Diorang kan. So kita nak tanya sebab sekarang ni itu hari kita rasa Raskai ada post yang free tu Zeus ni. So dah banyak pula orang tanya kan nak tahu detail. So maybe diorang datang tapi diorang tak pernah dapat pendapat daripada kita punya brother Lan kita sendiri kan. Dia technically lah dan dia dah buat banyak jenis motor-motor Harley. Okay, so soalan pertama kita macam mana tu? Sebelum tu kita nak minta dia kenalkan diri dulu. Oh, okey, Sebab okey, saya okey. pun tak kenal sangat Abang Lan ni. Saya tahu dia owner Zeus je. Cuba abang cerita sikit diri abang siapa? Okay, Assalamualaikum. Full name Razlan lah. Orang panggil Lan. Abang Lan lah. Ya. Saya owner Zeus Garage. Kita hanya buat Harley spesifik. Only Harley Davidson. Dan saya sendiri Harley owner. Dan brand tu memang saya minat daripada lama dah lah, sekolah lah. It's a dream punya bike to own lah. And also sekarang ni dah own a workshop lagi seronok. And then ramai kawan-kawan, friends like you guys. Tak rasa kerja. You rasa macam kerja tu macam hobi you. At the same time it's your career. At the same time it's your hobby. And passion lah. Passion. Lepas tu yang paling best when I meet around guys like you. On the road, datang workshop, mana-mana. So basically that's about myself. Aku curious lah bro. Kan? Aku nak tanya tu sebab aku daripada kita awal kita main muzik apa semua kan. Time tu aku tak into lagi. Yalah kita kan satu kampung, kita sekolah yang sama. Kita Airwadian lah KE kita budak KE budak Taipei. Tapi daripada time tu dulu hang dulu cerita dah pasal Harley. Hang tak pernah cerita pasal benda lain. So aku curious dan aku nak tanya, kenapa Harley bro? Kenapa Harley bro? Okay. Memang ada brands. Ada banyak brand lah. Brand Betul lain. lah. Okay. Itu lah. Kenapa Harley? Kenapa Harley? Harley ni dia menonjolkan satu watak badass. Okay, badass. Bad boy lah. Yeah. If you want to be a bad boy, you kena associate dengan brand apa yang boleh naikkan lagi you punya image tu. If you want to be a bad boy, you pakailah Harley. Torn jeans, denim jacket, rambut panjang, jambang.
Itu That's semua Betul menunjukkan lah. watak apa yang you nak. Betul lah. So to associate dengan lifestyle tu, you need something yang dengan some brand yang betul-betul inline. So Harley aku rasa paling kena dengan watak yang nak ditonjolkan. Bad boy. Bad boy. Ya. Tu yang Yo, keluar baju macam ni. contoh Ya. yelah band-band lah kan. Band lah. So bila Motley Crue punya bila dah bad boy, cover album tu kan. Girls semua kan. bila kau nak jadi bad boy, kau kena dengar lah hard music. Ya. Kan? Tak adalah bad influence. Jangan tolak ke tepi lah. Bad negative influence. Kita nak watak saja. Sebab tengok dress up The Ramones. Kan Ramones ni 1970s dia dekat US. Dia orang pun start main, crowd dia orang bikers lah. Harley punya bikers. Sebab tu dressing on je, dia orang sendiri pun bikers kan. Betul lah. Ya. That's the reason, the image of bad boy. Baju dia. Kenapa aku into Harley juga? Because of the Ramones. Okay, alright. Punk's not dead. Okay, right. Okay, so then kita nak tanya jugalah. Kita nak tahu sedikit sebanyak. Yang ni agak soalan yang deep sikit lah kan. Because kau dah into Harley dan sekarang ni kau punya own garage sampai kau punya patience tu, kau punya minat tu sampai kau kan, and then you have to go through a lot of things to have this expertise lah. Sebab aku tahu kau start dengan just a fan of Harley because of the image, end up kau own garage, and then this Zeus garage pun dah lama kan, betul kan? Yeah, Dah lama. almost 10 years. So kita nak tahu apa yang membezakan sekarang ni. Ramai nak tahu tau. Sebab memang aku banyak dapat review customer good review about Zeus. Tapi apa yang membezakan Zeus Garage ni? Aku tak boleh jawab lah. Memang customer kadang-kadang boleh jawab sebab dia satisfied kan. Tapi ni aku nak tahu daripada mulut kita punya owners ni, membezakan Zeus Garage dengan lain-lain ni. Ya, kelebihan dia. Kelebihan dia tu. Bengkel abang. Ini orang lama nak tahu. Ramai nak tahu. Sebab Tempat lain tak ada. orang lain punya opinion is takkan value macam mana dia punya owner dia sendiri. Kita tanya owner dia. Bogel lah bang. Baru jadi trademark tu kita bogel bang. Kita bogel kan dia ini hari. Hashtag bogel lah. Hashtag bogel lah. Okay, lain tu kita tak berani nak cakap kita ni best of the best. Okay? Kita tak boleh nak kata yang kita number one ke apa. Kita tak tahu. Tapi memang kita follow semua spek ataupun factory manual yang dah ditetapkan oleh manufacturer, dan kita just follow je guideline. Jangan kita ubah, sebab yalah apa-apa pun manufacturer tahu 100% about the bike, about Harley. So kalau kita lari daripada landasan tu ataupun pandai-pandai sendiri, dan kita tak dapatlah apa yang Harley ni punya factory specification. So ikut, maknanya factory manual kena ada. Okay, special tools kena ada. Ini semua penting sebab Harley bukan Harley tak murah lah, ya. So you kena jaga standard, workshop practice kena jaga, parts kena pakai genuine parts. Ya, jangan kita campur adukkan ke, ataupun yalah setengah-setengah tu. Memang susah nak dapat parts, tak senang setengah-setengah parts, tapi kita buat benda tu sebaik mungkin, ikut spek dia. Factory punya spek. Maknanya okey, kita tahu banyak kadang-kadang motor-motor yang macam motor Cup ke, Y-Super ke apa, diorang ada aftermarketnya yang diorang modify lah semua everything. Tapi Harley basically apa yang kau masukkan adalah Harley ni kita nak modify pun, kita nak upgrade sikit apa, kena memang ikut factory Ya, specification factory lah. and then experience, knowledge, itu semua penting lah. Maknanya faktor-faktor tu akan buat you jadi seorang yang lebih cekap, workshop yang lebih baik. Sebab tu Harley sendiri dia memang ada keluarkan
big ball lah. Ya, Untuk siapa kalau you yang nak nak upgrade specific upgradation. Ya, dah boring pakai engine yang sama, then you upgrade to big bore. Big bore dah ada banyak size. Lepas tu dah pakai big bore, you need a specific tuner untuk tune up according to you punya upgrade. Okay, so benda tu is basically dah proven and tested. So dia Harley ni akan make sure yang kita kalau nak upgrade ke apa, ikut the specification. Ya. Tak Sebab boleh. negara asal US dah apa ni, dia dah lay down dah apa upgrade you nak, mapping apa yang you perlu. Apa situation yang you nak bawa laju, nak bawa santai, nak cruising and all that, nak pergi touring. Semua ada dia punya apa ni, Dia punya spec, specification. dia punya maknanya direction dia. Okay, kita nak tanya juga. Okay, first berapa lama dah Zeus ni operate? Kita 10 nak tahu tahun. kan? Dekat 10 tahun. Okay, so basically apa yang apa customer Yang boleh buat kat sini yang lah. bukan boleh buat satu, tapi apa yang paling banyak diorang buat kat sini? Apa yang menyebabkan yang diorang repeat datang kat sini? Apa dalam 10 tahun ni lah, apa yang customer fokus untuk apa yang dia datang ke Zeus? Kita nak tahu juga. Kita gauge benda ni dari segi intake. Sebulan as a normal service center, sebulan mesti ada target 40 biji motor, 50 biji motor, 60 biji motor, you kena ada satu target. Ya. So that you boleh tahu sekiranya setiap bulan bertambah, then you tahu orang akan kembali, is a orang cakap repeat customer, dia akan datang balik sebab apa? Sebab value yang you dah tetapkan. Okay. Benda yang you follow guideline. Contoh satu motor Sportster, pada kita it's a standard 2 ke 2.5 jam. Okay. Padahal nak tukar minyak hitam tak sampai 3 minit. Buka drain plug, drainkan oil masuk dalam oil pan, dalam dalam bekas. Okay. Bubu oil filter. Dah 3 minit pun lah. tak sampai. Settle. Tapi there are other things yang you kena highlight pada owner. Setiap servis 4000, apa yang longgar, apa yang critical fastener. Critical fastener ni skru yang critical. Muffler, exhaust punya header, itu semua setiap ni you kena check, you kena inspect. Tak longgar tak apa, tapi kena inspect. Jadi itu akan ambil masa. Bukan bermakna ambil masa tu kena tunggu, tapi dia dia akan benefit pada owner nanti supaya tak stranded. Exhaust tak tertanggal ke apa tengah ride. Kacau lah program. Orang lain nak kena tunggu and all that. So be prepared. PDI, pre-delivery inspection, benda-benda macam tu kena check. So bila kita dah selalu buat tu, walaupun orang cakap benda tu tak perlu ke apa, tapi kita buat juga, nak bagi biasa. Nak bagi biasa. So bila benda tu biasa walaupun susah, dia dah jadi senang. Okey, kita rehat kejap. Take 5 kejap. Kejap lagi ada lagi soalan yang panas-panas. Kita nak bogel Abang Lan kejap. Bogel. Kita sambung balik. Bang, nak tanya abang lah. Ya. Semenjak abang 10 tahun abang dah buka bengkel ni apa benda semualah. Pernah tak abang jumpa customer yang abang paling susah nak handle? Contoh motor dia problem tau. Motor dia rosak. Lepas tu dia datang abang call hari-hari, rujuk abang ni abang kata. Lepas tu abang dah order spare part. Lalas sekali dia pergi tempat lain untuk repair. Pernah tak terjadi dekat abang? Ada tak customer macam ni? Ada, tapi very marginal lah. Tak ramai. Ada segelintir. Tapi jangan kita ambil hati sangat. Because ini business. Orang cakap benda yang dekat tangan kita dah dapat confirm pun boleh terlepas. Ya. So jangan kita marah ke sakit hati ke apa. Kita kena Rule number one, buat kerja kita kerana Allah. Because kalau you buat kerja sebab manusia yang ataupun customer yang dia cakap irate customer yang banyak hal tu, then you akan frust. Because dia treat kau macam tu. Tapi kalau kau buat kerja kerana Allah ikhlas, kau tak disappoint apa-apa pun. Sebab kau tahu tak apalah. Mungkin kau tak dapat customer ni, tapi kau dapat pengalaman. Itu pengalaman. You cannot buy experience. Kena hadap benda tu. Nanti next customer yang sedemikian, you dah tahu dah handle macam mana. You can set good customer service ke apa, macam mana you nak handle, how to profile customer. Kalau orang macam ni
Itu semua experience. Memang dia tak beli dengan kita, memang kita frust. Tapi take it as a learning punya proses. Ya, so that you tak adalah tahu bengam, ngata ke itu semua negative energy that you know it is not good. Kan? Orang pun tak seronok nak sembang kau asyik cerita negatif je and all that. Ya. So buat kerja kerana Allah. Betul. So tak dapat tak apa. Allah bagi you experience. Rezeki lain bang. Rezeki lain Allah bagi you experience. Learn from this particular customer. Okey. Kalau tak ada customer macam tu, kau tak tahu dah macam mana nak handle. Macam mana pun kau akan tempuh juga. Cuma kau punya apa-apa benda pun mesti ada challenges. Ya. It's the way kita handle it betul lah. Okay, be positive. Move on. InsyaAllah kita dapat better one. Betul. Tapi aku tertarik dengan beberapa komen lah daripada customer experience kat sini lah. Okay, beside Zeus, ada bengkel, Zeus punya garage sendiri, and then customer datang untuk service, untuk macam-macam lah custom yang dia buat kan, mengikut profile customer pun Zeus boleh buat. Tapi Zeus sebenarnya ada buat satu benda yang extra mile. Apa tu Cik? Kita nak tahu tu apa tu? Okay, experience in riding. Kan? Sebab aku dengar Zeus ada buat trip. Dia ada buat trip, bukan setakat dekat sini je. Dekat US pun ada, aku dengar. Sampai ke Sturgis, and then bukan sekali tau. Dah banyak kali. And then in fact next year pun dia ada buat riding experience juga. Kan? Pergi ke ni. Setakat dalam negeri ni aku dah ikut banyak kali dah. 4-5 years back pun aku dah ikut, which is memang experience yang best lah. Kan? So kita nak tahu macam mana Zeus boleh not just sell the service, but you guys provide the experience as well. Kan? So macam mana boleh terdetik benda tu? Kan? Adakah benda ni because of your passions ke? Adakah benda ni memang you buat is your business model ke? Ke something yang you want to share with people? Maybe aku boleh share apa personal view aku tentang motor ni lah. Aku guna motor ni untuk travel lah. Aku minat travel. Aku minat travel. Mana-mana pun aku suka pergi, tak kisahlah local ke overseas ke. Cuma aku guna motor ni untuk menyampaikan aku dari point A to point B. Dan aku dapat explore that area. Orang cakap, alah baik kau naik kapal terbang bro, sampai je kan. Ya, kapal terbang kau cross over the country. Kau tak lalu kau tak buat overland trip. Kau tak lalu jalan ini ada culture dekat tempat ini, and then next town apa culture, dia berubah-ubah. So benda tu orang cakap jauh perjalanan, luas pemandangan. So ilmu yang kau dapat, knowledge, tak kisahlah, sometimes it can be knowledge can be anything. Orang belajar bahasa orang lain, tak semestinya terikat dengan motor. So travelling dengan motor ni yelah nampak best lah. Orang nampak pun seronok. Orang nampak pun kau dah tahu, bro dari mana bro, tengok nak sembang. Betul. Kan? Kau naik kereta api, naik bas ada orang tak ada. Ada mungkin ada, tapi tak sama. Dia approach kau, dia tengok motor kau pun rasa ada semangat. Move on lagi. Lepas ni aku nak pergi lagi jauh. Aku nak explore lagi mana-mana. Bawa lagi gang, bawa lagi group, organize trip. Dah habis Malaysia, luar negeri pula. Pergi Sturgis ke apa. Itu semua boleh dilakukan. Mana-mana dalam dunia orang boleh motorcycle, apa yang susah? Mana boleh pergi. So basically riding ni bukan setakat you nak explore new things, tapi it's a therapy juga untuk kita. Ya. So Zeus provide that kind of service as well. Betul. Apa yang ada midlife crisis, belilah Ali. So leave the world behind for a while. Get disconnected. Kadang-kadang kita kena unplug. Betul. You main music. Kadang-kadang asyik ni unplug juga. Acoustic session. Kadang-kadang you nak get something unplug different ataupun disconnect. So you kena pamper yourself. Exactly. Reward, pamper yourself. Reward yourself. Okay, betul. Kita ada technical punya question sikit lah. Ini technical sikit lah kan. So kita beramai yang kat luar tu nak tahu
ada yang cakap, "Wish, Harley Davidson ni maintenance kan? Mahal ke?" Betul. Kan? Lepas tu ada pula yang cakap, macam mana nak maintain Harley ni, make sure motor sentiasa pristine sebab yelah dia tak macam motor-motor biasa kan. So orang macam skeptical sikit bila beli Harley ni, maybe jadi macam Audi Recon ke. Nak kejap check engine keluar. Habis 10,000 ke. So boleh tak bagi sikit pandangan bro, macam mana maintenance, macam mana technical sikit lah, yang membuatkan macam mana diorang nak jagalah Otomotif lah, motor ke kereta. Jangan tunggu dah rosak baru dah repair. You kena prevent benda tu dari jadi. You kena buat maintenance lah. Service interval, maknanya ada preventive maintenance. Yang maintenance yang menghindarkan daripada jadi yang lebih serius, yang lebih costly. Contoh orang tanya kenapa charging system Harley ni selalu out. Bawa motor bateri tak charge. Nak start lah tak boleh. Kena bawa selalu. Kena bawa selalu. Paling kurang-kurang pun setidak-tidaknya seminggu sekali. Lebih daripada setengah jam. Jadi dengan itu baru bateri you di-charge semula dan bateri you akan sihat lah. Healthy bateri lah, health check dia bagus lah. So bateri tu memang bateri tu penting lah. Sebab kalau bateri tu asyik low saja, kurang sihat, nanti regulator pun overwork. Regulator Stator coil pun short. Stator sebab coil, dia kena overwork. Dia lebih kerja. Dia sepatutnya kerja sikit je, bateri dah full, then okay. Cycle dia tu kejap je. So untuk dia bateri ni akan effect banyak benda. itu common issues lah. Orang cakap itu common issue. Daripada bateri, sebab bateri kau tak charge ataupun kau tak ride kan, ataupun kau start kejap nak dengar bunyi, lepas tu selimut balik motor. Itu tak elok lah. You bawa lah motor keluar at least half an hour charge balik bateri tu. Baru dia healthy bateri tu. Sebab kalau bateri tu tak sihat, dia berjangkit dengan regulator, dengan stator. So tiga-tiga benda ni dia berkaitan. So itu yang sepatutnya kita kena tahu, yang kita kena takut sikit lah bila kita nak jadi preventive maintenance tu adalah dia tengok servis bateri tu, check apa semua setiap kali servis, supaya tak ada incur cost pada regulator dan stator. Kalau stator coil tu unnecessary. So apa pula yang mekanik takut? Paling takut. Itu customer kan. Dia skeptical, dia risau ni, dia takut ni. Itu yang akan dia dah apa? So sekarang mekanik pula. Mekanik worst nightmare pada aku lah. Skru patah. Skru patah tau. Broken start lah. Benda kecil je. Yelah kalau skru tu patah dalam. Patah dekat crankcase lah mana. Kau macam mana kau nak remove, kau nak extract yang portion yang dah patah kat dalam. Kau nak welding ke? Welding kau habis jadi macam tikus baik labu. Nampak kecil kan? Nampak kecil. Tapi itu cuak baik. Jadi takkan kau nak turunkan enjin semata-mata ni. Tapi kalau benda tu sulit, susah kau nak keluarkan. Kau kena ada orang cakap experience, teknik, method, steady punya tangan, special tool. Itu semua kreativiti lah, tapi itu perlukan experience lah. Bunyi skru patah, broken. Bunyi macam lawak, broken side. Kalau kena kat crankcase motor ni ke, kan, kena dekat apa ni, pemegang exhaust, dekat cylinder head ada 2 skru dekat flange nut tu kan, patah dalam. Macam mana kau nak keluarkan? Bukan senang kau nak sengit, nak taruh drill, bukan boleh ada angle. Kau kena remove semua, remove rocker box, remove cylinder head. Itu semua cost. Tapi sekiranya kau ada special tool, kau ada experience, bolehlah buat. Susahlah nak diterangkan macam mana, itu semua skills lah. Itu semua skills by trade lah orang cakap. Ya, skill. Okey. Itu salah satulah yang menakutkan. Yang pada tak boleh buat kerja apa? Satu hari suntuk buat yang itu je. Jadi kau akan rugilah daripada next punya bike, yang incoming bike yang nak datang servis ke buat apa. Sebab kau dah spend kat situ. Jadi benda-benda macam tu
susah kita nak justify. Sebab tu sometimes customer tak faham, dia ingat dia hantar motor lambat lah kedai ni, lambat kedai ni. But basically that's the thing. Yeah. Kan, because every bike tu dia punya problems tu tak sama. Some bike maybe nampak cakap tu simple je, skru patah. Tapi it will take ages kot nak settle. Dalam job kan. card tulis broken start. Kau kena plan tu. Untuk execute job macam mana nak remove, nak extract yang the broken half lagi dekat dalam crankcase tu. Juga aku pernah experience macam contohlah kata motor, kalau macam setengah kereta motor tu dia dah ada keluar check engine kan, apa kan. Kena pula ada motor ni check engine tak keluar. And then problem. Itu pun rasa macam mana tu? Itu pun based on apa yang experience juga keluar kan? appear dekat speedometer kat you punya instrument kan, engine check light, itu sah-sah lah yang ada sensor yang bagi signal pada ECM plug trigger dekat dia punya LED screen ke apa, check error code ya. Check error code keluar contoh O2 sensor, apa ni, rear engine out. Itu menyenangkan you lah, sebab itu semua dia boleh bagi, dia boleh bagi you macam dia boleh narrow down lah. Kau tak adalah kau terki, kau buka situ buka sini. Tetapi setengah-setengah parts yang tak ada bagi error code, okey, berdasarkan apa, bunyi kasar tak keluar error code. Bunyi knocking ke, piston slap ke, kan, kau punya ialah bunyi rough, excessively rough idle, dia tak keluar error code kan. Skru longgar tak keluar error code, tapi ni tikus. Apa benda lah ni? Rupanya skru exhaust tu ada getak dekat dia punya bracket. Jadi bila besi tu bergesel, sejuk tak bunyi, panas sejuk bunyi, panas tak bunyi, sebab metal dia akan expand. Bila expand, dia tak gesel banyak sangat. Bila dia sejuk contract, dia renggang. Agak sulit. Jadi benda tu based on the experience kan. Jadi benda ni pun challenges jugalah, sebab some customer dia tak faham, dia ingat simple method kan. So aku rasa ini kira part of nightmare jugalah. Memang untuk mechanics tau, bukan untuk customer. Troubleshooting tu memang nightmare lah. Tapi kalau orang dah biasa, dia tahulah, bunyi tikus ni alah, tengok belakang, kau tengok absorber ketat ke longgar ke, kau tengok exhaust bracket ada ni. Itu troubleshoot first level dulu. Jangan terus troubleshoot level 10. Okey. Kan? Buat level by level. Yang senang dulu, kemudian yang susah. Mungkin macam kita escalate problem kat bos lah. Kan? Okay, Harley ni lah kadang-kadang aku pun probably tak lama sangat lah main Harley ni. Tapi aku tahulah sebab aku dengan dia dah lama kan, kita orang kawan daripada kecil kan. Aku maybe dalam 6-7 tahun kot aku main Harley ni lah. Cuma some people have a different perceptions about Harley. And some people nak tahu juga purpose kenapa Harley. Kan? So kita nak minta sikit pandangan lah kan, why Harley? What is the purpose actually? So macam mana yang buatkan yang bila kita beli Harley ni, there's one sense of purpose. So kita nak tanya sikit. Saya rasa saya dah mention before earlier, yang first nak gaya, you nak portray apa yang you nak jadi, you nak carry that personality, bad boy, badass attitude and stuff like that. Yang keduanya, bila you dah beli Harley, you kena gunalah, dia kena ride lah. Jangan simpan. Okay, you travel lah, you tak nak pergi kerja, you nak pergi setengah orang buat pergi kerja day to day, you setengah weekend bike. Tak pergi jauh tak apa, interstate punya ni pun okey, pergi mana, Perak ke Taiping ke. Taiping Sarawak kota. Taiping. Okey, Kita ada trip Taiping. okey, so Penang ke. Okey, so kena biasakan you dengan mesin. Nanti dia jadi sebati, dia jadi part of you. Tak ride nanti sedih, tak ride nanti stres. Baru betul. You tak ride kampung kau lah kan.
tak ada effect to you. Itu asset kau bukan beli murah-murah. Benda brand ni is a luxury brand. Kan? Cuma watak dia tu nampak rugged. Tapi it's a luxury brand. So kau kena appreciate lah. Janganlah beli orang cakap tak sayang kereta. Biarkan, selimutkan, let it rot, let it rust. Sayanglah kereta. That's Itu why akan asah you jadi orang yang disiplin. Sayang kereta ni, cuci, lap, take care, service, maintain. Kan? Ada member boleh exchange stock, ada aktiviti lah, kena buat aktiviti. You dah commit, dah beli, dan janganlah tinggalkan dia. Sebab kita workshop, at the same time kita pun nak keep our workshop relevant. Ya? Nak bagi benda ni relevant, kenalah ride, kenalah buat trip, kenalah apa-apa lah aktiviti, bike aktiviti lah. So barulah relevant. Kerja workshop. Apa lagi? Outside workshop you kena tunjukkanlah benda-benda yang relevan dengan apa yang you buat. That's your business lah. Macam any company Typing ni kan. Kita buat minggu depan ni bang. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, dan kita buatlah apa ni typing and nanti masuklah border, tengoklah Taiping ni dekat dengan border Betong. Betong. So bolehlah cari jalan kita pergi ke Betong, one night dekat Taiping, one night in Betong. Dan kita akan lalu kot jalan-jalan Dalam kan. Oh ya. Semua scenic road lah kita lalu. Apa ni, maknanya countryside lah kalau nampak gunung-gunung, sawah padi apa semua. lalu kat situ. It's a good experience kan. Tak tahulah whether musim durian ke tak. Tu kita singgah. Kena call lah, kena call tokan lah. Feel good factor. Siapa tak seronok bawa Harley? Kan? Kau sini suruh-suruh pun rasa seronok kan. Betul. So itu terapi lah pada Lifestyle style kan. maknanya therapeutic ride. Ride untuk ni kan. Kurangkan stres ke apa. Okay. So harap kita cover dan bogel lah tadi. Teruk lah. Kan? Ini memang betul-betul kita minta lah kan apa pandangan ni. Saya rasa hopefully apa yang berulang Owner Zeus dia ada bagi sedikit sebanyak benda yang bermanfaat about Harley, about technical skill untuk motorcycle kita, and then about riding experience, and then for information kalau korang nak share riding experience, Zeus memang ada banyak buat calendar rides Diorang ada banyak tempat, so you nak experience that, you can contact Zeus, okay? Call, WhatsApp. Call, yes. Boleh datang sini siapa yang baru and then, beli Harley ke, tak kisahlah you all nak modify, you all nak custom, ataupun you all nak service ke, boleh datang dekat Zeus. Atau tak nak semua benda tu, nak betul-betul plan a trip, kita boleh custom made trip for you. Kan, you nak pergi mana, bagi tahu destination, berapa packs nak ikut. Follow je. Dan kita boleh buat apa ni. Family pun boleh bawa. Ya. Itu yang paling utama. Kita encourage family pergi because contoh anak katalah anak lelaki dia ikut. Dia bila dia seronok, dia akan follow footstep ayah dia, bapak dia. Kan? So baguslah. Kan? Anak dapat benefit anak, dapat benefit family, dapat pergi travel sekali. Good bonding. It's a good bonding for It's a family. good bonding for family. So Harley ni bukan setakat badass, but it's basically it's a bonding. It's a bonding. Sebab tu kalau kita tengok contoh di Sturgis kan. World largest, dia tak panggil bike week pun, dia panggil rally. Dia dah kategori rally, Sturgis rally. Maknanya besar-besaran. Skala tu amat besar, and then I think 10 ke 12 hari, tak ingat. 12 hari ni. 10 hari lah kalau tak 2 minggu kan sekali lah. Jadi aktiviti penuh, ada konsert, ada bike stand, ada macam-macam campground, ada dia punya loop. Macam kita buat Thousand Corner punya loop dekat Thailand, tapi dia ada dia punya loop juga. Kan, Mount Rushmore, Needles ke, Deadwood ke, itu tahun-tahun ni lah masuk pergi. Dia adalah dia punya loop dah. So follow that program. Itu dah I think dah 80 tahun lebih dah ke, 84 tahun dah this year.
Kan? Ke 85 tahun. Dah 85 tahun dia yang organize that event. So Aku tambah proven sikit lah. lah, aku tambah sikit. tambah, tak Next apa, year, tak masalah. next year Zeus ada buat lagi trip ke Sturgis itu Dengan confirm. dengan Yeah, dengan kita Raskai akan mesti ikut lagi. Confirm, Raskai akan ikut confirm. kan. Okey. Alright, subculture pun akan ikut. Boleh. Kita main konsert dengan Rancid. Boleh. kata. Kita boleh ride coast to coast. Terang. Right, main gig dengan Rancid. Main konsert lah, Rancid konsert. Besar. So Cip, ada apa-apa lagi nak tanya dengan Abang Lan ke apa tu? Okay, aku tak ada nak tanya tapi nak bagi tahu if you guys really want to have an experience in riding, experience in reliable workshop lah. Ya, ni bukan dia cakap, aku yang cakap lah. Based on experience aku sebab ni bukan sebiji ni, aku dah banyak biji lah. Aku dah pakai berapa biji dah tu? banyak ni. 6, 7 biji Harley kan. Okay. Alright, so bukan nak bangga lah, tapi aku pakai tu because aku nak merasa, nak tahu. But basically memang aku apa-apa yang aku keluar aku akan start ke sini dulu lah. So you guys can try. Siapa yang tak pernah hantar motor lagi dekat Zeus boleh. Bukan motor saja dan experience, life experience in ridings juga. Dia ada kalender dia apa semua. You can contact Zeus anytime. Okay? Nanti kita letak nombor telefon Abang Lan dekat kita punya kat bawah. Okay. Lastly, dengan lokasi sekali kita akan bagi. Dekat mana? kita nak berterima kasih Dekat Abang Lan. kepada Abang Lan. Lan Terima kasih kita Abang Lan Terima kasih pada korang berdua. sanggup luangkan masa sebab apa sebenarnya ada banyak YouTuber minta eksklusif interview. Dia tak bagi. Bagi Chan dia dulu. Kita nak dia dulu. Tapi Wah cakap, bro, come on lah. Kita orang kampung kot. Takkanlah tak pergi muka kat aku sikit. Baru dia ada. Kalau tidak, bro tak boleh lah. Bos sibuk. Banyak motor. Tengok banyak motor kau nak kena settle. Customer is always first. Tapi Apa kalau hari ada ni dia luang time kan. kan kita boleh plan, insyaAllah. Okay. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kan. Okay, thank Support Raskai, support kami ni ya. Semoga Zeus sentiasa berada dan sentiasa support all this rider-rider ni kan. Dan kita doakan yang terbaik lah. Terima kasih. Okay. Peace.